Ini adalah rizab minyak seluruh dunia. Maksudnya rizab ni, rizab yang telah dikenal pasti dalam tanah tu. Ini adalah pengeluaran minyak, pengeluaran extraction, dan ini adalah penapisan. Jadi berarti ada 3 level lah. Pertama, kita sedut, kita kena ada minyak dulu. Di Malaysia contohnya kita boleh bertahan rizab kita dalam sekitar 12 tahun. Rizab bukan yang PM sebut 2 bulan tu adalah refined minyak yang telah diproses boleh guna. I'm talking about rizab yang mentah ni, minyak crude oil yang dalam tanah tu. Kita ada lebih kurang dalam 2.7 bilion barrel tong. Ui, banyaknya. Tapi kita kena ingat, negara yang paling banyak ni contohnya Saudi dan Venezuela, mereka ada lebih kurang 200 ke 300 ribu bilion tong. Malaysia ni kecil sangat. Tengok yang merah ni kalau nampak lah. Jadi berarti betul kita pengeluar, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jadi janganlah kita ingat kita macam Venezuela, macam Saudi. Kita bukan begitu. Pertama, nak keluarkan minyak itu pun perlu keupayaan mengeluarkan minyak. Kena ada teknologi, kena ada pelaburan yang besar. Kemudiannya nak kena proses, kena ada kilang penapisan minyak. Di situ pun ada isu di Malaysia ni. Sebab minyak yang kita keluarkan, selalu orang dengar, minyak bernilai tinggi. Tapi kita tak ada keupayaan untuk menapis minyak kita. Sebab minyak kita tu kualitinya berbeza. Sebahagian besar kilang penapisan yang ada di Malaysia ni memerlukan minyak mentah yang grade-nya lebih rendah. Kaedahnya berbeza. Jadi berarti rakyat kena faham. Betul, Malaysia pengeluar minyak. Tetapi bila come to penggunaan minyak yang kita guna untuk kereta, untuk semua keperluan kilang dan sebagainya, maksudnya minyak yang telah diproses, ditapis, apa yang kita dapat keluarkan dengan apa yang kita guna, sebenarnya kita becoming net importer. Kita import balik. Selat Hormuz ni bagi saya lah. Kita mudahkan cerita. Ceritanya pertama dibenarkan. Alhamdulillah dibenarkan. Walaupun dibenarkan, kita kena faham suasana di kawasan itu sangat tidak menentu. Peperangan antara Amerika dan juga Iran, ini serangan sebenarnya bukan peperangan pun, sebab dia yang menyerang Iran, bukan Iran nak serang dia. Menjadikan kawasan itu ataupun elemen-elemen logistik perkapalan dunia menjadi sangat tidak stabil. Walaupun pintu dibuka, kemungkinan insurans perkapalan meningkat, penyewaan kapal meningkat, sebab bilangan kapal yang ada mungkin terhad. Risiko yang meningkat menyebabkan insurans perkapalan meningkat. Dalam masa yang sama, kita tahu bahawa sebagai tindak balas kepada serangan Amerika, beberapa kilang penapisan minyak di kawasan itu yang selama ni kita beli juga terkena serangan. Berarti keupayaan mereka mengeluarkan minyak yang kita perlukan itu pun kurang. Yalah, selat buka. Tapi bukan berarti sebelah buka maka kos jadi murah. Banyak orang salah faham tu. Tapi betul, Alhamdulillah setidaknya lebih memudahkan. Tetapi ketidakstabilan, bekalan dan sebagainya itu tetap akan mempengaruhi harga minyak. Jadi jangan kita ingat buka Selat Hormuz bahasa kita pun ye sini, maksudnya harga boleh jatuh gitu. Tak begitu. That is not right.